Hai, Assalamualaikum, selamat pagi, welcome back to my channel. Okay, dah lama kita tak bersiaran ni. Kita kali ni kayu kat kampung-kampung ni. Sebuah kampung di pinggir Muar yang namanya Aitam Muar, Johor. Kat sini memang banyak nanas. Ini akak kita dari Shah Alam, tapi orang Penang, anak hantu lagi. Jom, let's go. Nampak tu kat sini. Belakang-belakang ni semua nanas. Kat sini memang banyak orang tanam nanas. Okey. Hai. Selamat datang. Tengok dari Shah Alam pun ada datang ini lagi. Ini tok ketua kita, mastermind. Terima kasih. Sama-sama. Mengalu-alukan kehadiran kami. Terima kasih kepada semua geng Pedal Lingus yang dapat hadir pada hari ini. Terima kasih, mantap. Cumanya saya mengharapkan agar geng-geng pedal, geng-geng ahli kayu dapat kita bersatu mengembalikan scene kembali yang hampir pupus. Itu yang kita nak. Ada kayu roger-roger. InsyaAllah. So ni antara bike basikal-basikal yang rare yang join hari ni, owner ni. Okay, selain folding bike juga ada juga basikal-basikal lain yang join kita, macam TB, road bike. So kita hari ni kita tak select, kita terima saja semua. Cabang ni walk gravel. Kita pun ada sediakan makanan sikit untuk sarapan pagi orang-orang kuat kita. Okey Rizah, tak ada apa nak cakap, semoga dimudahkan urusan je lah, tu je. Okey, baik. Semoga selamat pergi dan selamat pulang, tu je. Okey, baik. Enjoy je lah hari ni kayu. Ya Habibi, alhamdulillah. Ini bukan calang-calang ni. Basikal semua naik pick up semua mak. Selamat datang. Durjana Polis. Ini lah macam ni tak pernah orang buat ni. Berapa biji muat ni? 12 biji. Pick up kecil, 12 biji basikal boleh masuk. So hari ni kita dapat ada goodies sikit lah untuk peserta-peserta yang mendaftar. Ada lanyard dengan stiker. Dapatlah sikit air mineral dengan kuih-kuih. Boleh isi perut sebelum berkayu. Okey. Laluan yang berbukit, ada 2 bukit yang akan kita lalui. Nanti saya terangkan satu persatu. Siapa yang tak kuat stamina, faham-faham je. Ganam tak? Dalam Mai Kayu tadi, nama saya dah disuruh dalam Mai Kayu. Bersyukur kita pada pagi ini dapat berkumpul di halaman. Kita akan insyaAllah diberi kebenaran untuk melihat kawasan sekitar, melihat pemandangan di dalam. Pada base kita, Keluang, Batu Pahat, Muar, Tangkap. Okay. Saya tak nak cakap banyak. So, kita dah bergambar sekejap. Okey, insyaAllah kita sekejap lagi kita akan hati-hati. Mantap. Tu pakai tok bah. Okey, hati-hati. Ke kanan kiri. Astagfirullahalazim. Baik. Mantap. Semua ni lucu. Jom. Wah, Durjana Polis. Okey, ni orang lain. Lucu. Okey, ni driver. Mantap. So, alhamdulillah kita gerak. So, hari ni jalan kita kena berkongsi lah. So, kena hati-hati. Untuk sementara ni, kita terpaksa lalu jalan besar. Mantap. So, jom kita ke depan siap.
Come back. Hai. So kita borak sikit apa yang ada dekat Hai Tawar ni. Kebanyakan orang sini lebih kepada menikmati hasil bumi. Tanaman utama kat sini adalah nanas dan juga sawit. Dalam seperjalanan kita ni, insyaAllah kita akan ditemukan dengan ladang-ladang tanaman nanas yang banyak kat sini. Inilah jadi content creator. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Enak oi. Kejap. Okey, sekarang kita dah sampai persimpangan yang pertama. Checkpoint yang pertama di sebelah kiri. Okey, kita dah sampai Keraton Embah Kanang. Dia punya pintu gerbang dia macam ala-ala Bali sikit. Ada pengaruh daripada Jawa. So, dia orang boleh bergambar sekejap. Sebab kat dalam ni ada persembahan sikit. Okey. Ada persembahan gamelan orang panggil. InsyaAllah kita akan saksikan beberapa persembahan yang disediakan oleh Keraton Embah Kanang. Okey. Kita dah masuk pekarangan rumah Jawa. Kita ada persembahan sikit kat dalam tu disediakan. InsyaAllah kita enjoy. Jangan lebih-lebih naik isim nanti. Walaupun kampung ni nama Parit Bugis, tetapi rumah ni dipanggil Rumah Jawa. Sebab memang Jawa. Jadi mana yang pertama kali bolehlah teroka. Dia dalam ni sebenarnya dia ada macam museum sikit, ada pameran berkenaan dengan budaya Jawa juga lah. So sudah kedengaran alunan muzik yang dimainkan dan basikal sedang disusun kat sini. Kita risau kuda ni liar sekejap lagi. Dah lepas kena lagu ni, mudah-mudahan behave lah basikal-basikal ni. So kita masuk dulu apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah dulu. Okey. So pintu semua dibuat daripada kayu, ukiran kayu. Jati. Ada kata-kata hikmah sikit. Ada hikmah ya? Di atas ambil je gambar. So sekarang dekat pekarangan dalam Rumah Jawa. Dalam ni terdapat juga koleksi-koleksi barangan daripada Jawa, dari segi perabot dan juga dari segi segala keturunan pemilik Rumah Jawa sendiri, dan juga beberapa alat-alat permainan muzik.
lah. Lama-lama risau buat sini. So kita dapat lihat ni perkerangan daripada atas rumah. Suasana yang ada di Keraton Mbah Ranang. Itu gerbangnya yang ada ciri-ciri daripada Jawa. Jadi ada titik yang kuat kat sini. So ini pintu masuk dia. Ini persembahan ni bukan hari-hari ada Sering datang ke sini ya, dan sebagian mungkin belum pernah datang. Karena keraton ini adalah pemiliknya adalah anak laki-laki yang namanya sebenarnya itu Haji Mingan. Yang ini Kapuro itu pintu gerbang. Jadi jangan salah makna ini Kapuro dengan cara itu lain. Wali kita kenal sebagai nama Wali Songo. Seterusnya setelah diberi taklimat, kita turun ke bawah. Ada persembahan barongan sikit. Ada apa kumur-kumur ni? Ada apa kumur-kumur ni? Ui, ui. Ui, ui. Tangan tersangkut tu dah lah. Rip, apa perasaan Rip? Tengok barongan Rip. Dia dah pegang kepala tu Rip. Masak lah Rip. Persembahan dah selesai. Jom kita beransur ke checkpoint seterusnya. Okay? So ni suasana di rumah Jawa di Parit Bugis, Aitam Muar Johor. Okay? Kita boleh juga cuba topeng barongan Berat. So boleh bong. Okey, alhamdulillah kita selesai di rumah Jawa. Kita sekarang menuju ke checkpoint kedua, iaitu kolam air panas Sungai Gersik. Menyeberangi jalan utama. Alhamdulillah. Alon-alon. Okey. Sekarang kita kat jalan kampung je. Tak tahu lah kampung apa, Sungai Balang berapa entah. Tapi yang penting suasana sangat nyaman. Jalan kampung dikelilingi dengan pokok kelapa sawit. Redup-redup je tu kan. So kita nampak ni ladang tanaman nenas. Tengah musim-musim tanam nenas ni. Untung nasib ada buah. Ni rasanya baru tanam ni. Belum cukup masak lagi ni. Mantap semua. Ada gerabak. Ada gerabak. Assalamualaikum, terima kasih. So yang tu tadi orang panggil gerabak kawasan sini. Dia menggunakan enjin motor tapi dia modified. Jadi satu kenderaan yang kecil boleh angkat hasil-hasil tani Hei! Hei! Apa ni jalan kampung pun nak tengok Blok 30 ke? Kereta.
Kolam air panas. Kolam air panas. Tidak sampai kolam air panas bang Okey. Bukalah sikit muka. tak boleh. Okey, sekarang kita dekat kolam air panas. Bersih. Kau tengok helmet apa dia pakai. Kau tengok helmet. Asal tak pakai visor. Macam-macam hal budak-budak. So sekarang kita dekat kolam air panas Gersik. Hari ni hari Ahad. Dijangkakan banyak kereta ni. So ramai orang lah. So tambah pula dengan basikal diserang. Basikal lipat. Kat sini pun juga ada disediakan kemudahan tandas dan tempat mandi. Okey. Siapa-siapa yang berminat nak merendam kaki ke apa ke, boleh singgah sini Cuaca pun sana pun dah nak hujan. Okey, kita berteduh sekejap kat sini sebelum kita menyambung perjalanan yang seterusnya. Okey. Let's go. So kita tengok sikit apa yang ada dekat kolam air panas Sungai Gersik ni Nampaknya cuaca dah mula hujan. So bolehlah berteduh sekejap kat sini. Rendam-rendam kaki. Dia ada kolam air sejuk dengan kolam air panas. Kalau air panas kat tengah. Dulu tempat ni tak macam ni. Dulu dia agak daik sikit. Sekarang dah up. Dia dah up dah. Dia dah upgrade. Suasana lebih bersih, lebih selamat. Dia berendam terus. Hasillah. Nak join ke? Nak. So sekarang kita berkumpul sebelum kita menuju ke Penamat. Apa? Kalau politik ni. Dia lucu Zama panjang. So kita sekarang dengan Apis. Baik Apis. Layan. Walaupun sempat kita jalan. Walaupun tak ada basikal pun layan je. Layan. Sama tega-tega semua ni. Dah ada. Ni geng-geng baru ni. Mantap ah. Tak baru ah. Kita masuk tempat orang kena jadi kena ramah-ramah sikit orang kampung. Betul tak Jim? So kat depan ni ramai juga. Jalan agak basah. So kita kena hati-hati lebih sikit. Koi mana? Mantap. Cikgu hari ni pakai kasut katun-katun. Hujan kembali turun. Sikit lagi lah, insyaAllah. Tempat okey ni. Malalu.
Lagi. Akak ni minta lah gambar dia masuk dalam video. Masuk juga. Otak aku kena kecam je. Otak aku sih kena kecam je. Lah kayu penat. So sekarang kita dekat Parit Haji Noah. Baik Sulong masih di hati ya. Cuaca alhamdulillah dia gerimis sikit. Dia taklah lebat. Sejuk-sejuk sikit ni. Mudah-mudahan sampai rumah haji. Adalah hujan lagi kan. Kenapa tu bong ke? Ya Allah. Kesiannya lah hai. Walaupun jarak tak sampai 30, tapi kalau tak biasa kayu pun boleh bong juga kan. Okey, bersama kita Cik Keluang. Ya, terima kasih support. Mantap. Ni antara VIP tu admin yang menjayakan penjenamaan semula Pedalinkers sampai ke RV semula. Mantap Marshall. Alhamdulillah. So kalau kita boleh tengok kat sini, nenas Abang Haji Manggis pun baru je dah berputik. Ini salah satu tanaman-tanaman yang diusahakan lah. Penduduk kampung kalau nampak tu banyak yang dah berbuah. Kita tak pastilah ni nenas apa, mungkin nenas Morris ke MD berapa, dia ada grade-grade dia sebenarnya nenas ni. So mana-mana yang nak dapatkan nenas yang berkualiti boleh datang ke Aitam Muar. Kita pun dah lencon habis dah semua. Okey dah tinggal. Mantap. Alhamdulillah. Marshall pun ada, mantap. Alhamdulillah semua selamat sampai tanpa ada sebarang kemalangan. Macam okey ini kan right. Ya je, kita santai-santai je. Tu yang syok tadi. Ini YB kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah semua selamat sampai. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Okey, tak ada berlaku yang tidak. Alhamdulillah, serba keadaan terkawal. Tahniah kepada organizer, InsyaAllah. BPI. Ya. Parit Sulong. Ya, semua sekali dah. Geng-geng folding, geng-geng peserta semua. Terima kasih Azali. Okey, alright. Okey tak? Okey. Mantap. Hari ni sangat excellent lah. Ini pengalaman pertama kan? Join kita orang kan? Jangan kau orang tahun pertama. Wah, si ada es krim begini dia. Si ada es krim dari. Ada jadual juadah sikit disediakan oleh Haji Manggis. Kita makan bakso ni Macam dah berpeluh. Kena panas-panas berpeluh ni. Mantap. Rizal Ahmad dah balik. Mana dah dapat event RM10 ada cabutan tuah. Siap makan lagi. Kita tengok siapa yang kena. Izhar. Masing lagi makan. Sementara makan tu ada cabutan bertuah. Ya RM10 macam-macam ada. Makan ada, cabutan bertuah ada. Masing-masing pun dah beransur. Ada yang dah nak balik. Alhamdulillah semua program berjalan lancar hari ni Okay. Makan pun disediakan. Terima kasih kepada pihak Haji Manggis kerana menyediakan juadah. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Kayu sudah, makan pun sudah. Selesai sudah semua program kita yang julung-julung kali sempena anjuran pertama kali Pedalinkers Kayuhan bersama Haji Manggis. Alhamdulillah, walaupun dalam perjalanan kita ada hujan, tapi alhamdulillah semua selamat sampai dengan selamat. Kayuhan pun tak adalah laju-laju sangat. Kita ucapkan terima kasih kepada Haji Manggis yang menerima kehadiran kami sebagai tetamu pada hari ini. Mudah-mudahan
Haji Manggis dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Sebagai wakil keluarga ada ucapan sikit Ami. Ucapkan terima kasih yang support. Kita akan jumpa di next tempat. Okey. Kat mana tu Ami? Akan diberitahu kemudian. InsyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Okey, bersama Pedalinkers. Beria balik, basikal lupa tertinggal. Sibuk sangat nak balik. Itulah.